Cuma yang hujung sana kalau boleh kita kosongkan untuk penerima hadiah. Okey. Yang perkosongan boleh. Pada pagi ini, saya fahamkan audiens saya adalah dari kalangan guru perpustakaan dan media dan juga guru ICT. Boleh tak saya nak tengok sikit angkat tangan siapa guru PSS? Mungkin orang tak tahu. Jadi saya terkenangkan arwah Mamat Khalid. Mamat Khalid adalah pengarah filem. Mamat Khalid suka buat cerita tentang negeri Perak, suka guna lorang. Pembesar Perak. Buat pengetahuan semua juga, The Skippers Junior Band telah mendapat pujian daripada baginda Tuanku Sultan dan para pembesar Perak. Okey, band ini telah dilatih sepenuhnya oleh guru muzik SK Iskandar Perdana, iaitu Cikgu Wui Singho, Cikgu Nur Sakinah binti Putih dan juga SK Barat. Okey, ni sekolah menengah tanya kepada SMK Sultan Ahmad Shah, sekolah rendah kepada SK Parit. Hebat Okey, ini tandingan bahasa. Ini SMK Sultan Abdul Jalil. Ada tu wakil di sini hari ni? Jadi insya-Allah ya, bersama-sama dengan saya ini adalah orang-orang yang hebat yang akan memberikan kefahaman dan juga membantu kita dalam pelaksanaan digital di sekolah insya-Allah. Pada Perak Tengah tahun depan untuk kita realisasikan kaliber seperti ini. Tadi saya bercakap kepada USTP, kepada juruteknik di hadapan saya dan juga rakan-rakan juruteknik yang lain. Kerjasama yang baik ini menjadikan dan direalisasikan dalam keadaan hari ini, Ustaz. Sorry Ustaz, macam saya cakap dah, saya kata dekat mic. Okey, saya pergi kepada isu yang saya sebutkan di sekolah. Jadi, cikgu di sekolah, pentadbir di sekolah, SU kurikulum boleh maklumkan kepada pihak-pihak berkepentingan nanti jika ada masalah berkaitan dengan peralatan. Ya, berdasarkan pengalaman tadi. Sebagai school improvement partner class ni, apa agak-agak cabaran yang dilalui dalam melaksanakan pendidikan? Mesti banyak cerita semua. Ini mesti dengan bagi. Terima kasih Director Tuan Malaysia. Sebelum saya nak pergi ke cabang Tuan PPD, saya kena cakap bahawa bagi login aktif kelima kan, mungkin Puan Adura pun dah tahu bahawa daerah Perak Tengah aktif murid 93%. Berilah tepukan. Okey, surat jadi. Ready ya? Tunggu surat.
dipakai oleh sesiapa, hanya orang itu sahaja, rakyat itu sahaja yang boleh menggunakan smart card tersebut. Okey, yang ketiga, smart card itu juga adalah Pendidikan Darjah Tinggi Negeri Dasukan Negeri Perak. Seterusnya yang berusaha Puan Aini Syafiqah binti Nazri, Site Officer, mewakili Tuan Pegawai Daerah, Jabat Daerah dan Tanah Daerah Perak Tengah. Majlis Asosiasi Pendidikan Digital PPD Perak Tengah. Tahniah dan syabas kepada pejabat pendidikan daerah Perak Tengah yang dapat melaksanakan satu program yang boleh menjadikan platform untuk semua warga, semua lapisan. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terimalah jaminan.
Sekian, terima kasih. Habib Muhammad Hafiz, Sekolah Kebangsaan Seri Iskandar. Dipersilakan Auli Afina binti Muhammad Hafiz, Sekolah Kebangsaan Iskandar Perdana. Baik, kita teruskan dengan kategori Ikon Murid TVPSS. Murid ini menunjukkan kecemerlangan dalam penyertaan TVPSS bahagian sumber dan pendidikan di peringkat sekolah kepada Encik Muhammad Fikri Emer bin Hashim dari Sekolah Kebangsaan Bota Kiri. Seterusnya, dipersilakan Saudara Muhammad kerana beliau menghadiri Majlis Convocation Pensicilan Kemahiran Malaysia tahun 2025 di UPM. Tahniah Syekh Nasrin, tahniah Syekh Zaini. Seterusnya dipersilakan Encik Ahmad Rushdi bin Rimli. Guru TVPSS. Anugerah ini adalah penghargaan kepada guru-guru yang giat aktif dalam memasuki pertandingan anjuran TVPSS dan melatih murid hingga ke peringkat yang tertinggi. Kategori sekolah rendah. Seterusnya, anugerah Sekolah Pengurusan Pusat Sumber Cemerlang. Anugerah ini dianugerahkan kepada pengurusan pusat sumber sekolah yang sistematik dan mengaplikasikan pendigitalan di pusat sumber sekolah. Dipersilakan Sekolah Kebangsaan Titi Ganto, Sekolah Kebangsaan Iskandar Perdana. Seterusnya, kita telah mengambil kategori yang ditunggu-tunggu. Kategori ini merupakan kategori Sekolah Pengurusan Digital Cemerlang. Saya dimaklumkan oleh Encik Afia bahawa peratusan pengurusan 5 mingguan telah dinilai setiap minggu oleh semua sekolah di Perak Tengah. Namun, yang membezakan sekolah-sekolah ini daripada sekolah-sekolah yang lain adalah jumlah program pendigitalan mereka yang tertinggi. Baik, kami akan menyebut sekolah mengikut kategorinya. Kami bermula dengan sekolah kurang murid. Ini antara kategori anugerah yang mempunyai ranking. Jadi kami mula dengan ranking tempat ketiga. Baik, sekolah yang mendapat tempat ketiga, kategori sekolah kurang murid, dipersilakan Sekolah Kebangsaan Teluk Okey, tempat kedua dipersilakan Sekolah Kebangsaan Bandar Tua.
sekolah terbaik, anugerah sekolah terbaik. Anugerah ini adalah untuk mengiktiraf sekolah yang berjaya dalam semua kategori yang telah disebutkan tadi dan mencapai kejayaan tertinggi dalam pertandingan besar. Kategori sekolah kurang murid SKM. Dengan ini, sekolah ini telah mendapat tempat yang pertama dalam anugerah Duta Digital Utilization Technology Award peringkat Negeri Perak kategori SKM. Dengan ini, anugerah sekolah terbaik sekolah kurang murid dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Chopin. Dipersilakan.